Assalamualaikum. Kita balik, on the way balik dari Draco Nature Camp. Kali ni tak ada buat video sangat lah, untuk pusing-pusing tapak. Memang tak ada buat video sebab campsite penuh. Jadi tak nak ganggu privacy campus yang sedang bercamping. Tapi hari ni tak ramai bang kan? Ni on the way balik selepas 3 hari 2 malam. Walaupun hari ni kalau ikutkan besok ni dah orang dah start bekerja, tapi tengok campus masih ramai lagi datang. So saya ada lagi campus yang check in. So kita on the way balik. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Daripada Rawang kali ketiga dah repeat. Sungai dia memang best betul. So kita layan jalan masuk lah. Ini jalan masuk ke Draco. Jalan masuk dia Batu Kerikil. So untuk kereta lower memang tak berapa sesuai lah jalan ni. Sebab dia agak berlopak dan batu dia tak rata. Tapi kalau ada campus yang kereta lower nak redah juga, tanggung sendirilah kot kalau sagat ke apa ke kan. Sebab jalan ni memang boleh tahan jugalah. Tapi kereta standard boleh masuk, kereta sedan apa semua boleh masuk. Dia tak adalah macam nak kena pakai four wheel drive ke tak, cuma dia tak rata je. Depan ni dia ada batu besar, batu bonggol. Lepas tu dia jatuh ke, ya Allah, dia macam berlubang sikit. So memang kena pelan-pelan lah. Ya. Kenapa setiap kali ni kita balik dia tinggi bang? Habis barang dah tak susunnya dah apa ni. Main sumbat je. So kita jalan. Pagi tadi hujan. Ni jalan dia basah sikit lah. Boleh nampak pecah sikit. Dari mula-mula masa ingat datang itu hari Ahad, ingat Ahad tu nak hujan sebab angin kuat, tapi tak hujan. Pagi tadi tengah-tengah kemas dia baru hujan agak lebat jugalah. Tapi jalan ni okey lah, tak adalah berlumpur ke apa. Cuma kena pelan-pelan. Dia agak jauh juga jalan ni dia punya ni. Memang kena pelan-pelan, tak boleh laju. Ni dah jalan tar. Jalan tar ni dah okey lah. Ni dah jalan tar dah okey sikit lah. Jalan ni dia tak ada, bukan tar ni, simen. Dia okey sikit. Cuma yang tadi lepas simen tu dia agak beralun, berlopak-lopak, dan ada batu yang tertimbul sikit lah. Ni tak jalan tanah balik. Di sebelah kalau sebelah kanan ni sebenarnya dia ada, sebelah kanan ni ada sungai juga ni, untuk siapa-siapa yang nak berkelah ke apa. Ni tu sungai. Saya tunjuk. Dia ada jalan dia kecil, memang untuk satu kereta. Jadi kalau bertembung ada kereta lain, betul langsung lah bagilah laluan, sama ada kita atau yang datang tu bagi laluan lah. Ni ada orang parking tepi ni sebab ni dia orang parking tepi, dia orang berkelah.
Sebelah kanan ni ada sungai, jadi diorang berkelah kat sungai. Aduh, orang ni dia tinggalkan tong ni. Angkatlah tong kau tu. Aduh dah. Kenapa bang? Tong barang ni dia letak atas jalan. Nak sampah pun dia tinggal je bang. Oh ya Allah. Baru jumpa jalan tar. Right, alhamdulillah. Di jalan masuk mesti jumpa Dewan Serbaguna Kampung Sungai Cincin Cenderia. Kalau yang bawang putih bakar ni memang dia potong apa ni macam steak. Potong steak. Dan ini kita ikut cari yang tenderloin lah. Dia sama je. Dia ada bagian-bagian ni memang. Lihat, bawang putih ni kalau bakar macam dia jangan jadi lembut. Dia goreng. Tak, goreng. Bakar. Tak enak. Atasan tu bakarkan dengan ayam ke dengan daging ke kambing ke ada. Bau biji? 10. Mak, kita bau biji ni. Tak apa, kalau macam tak ada macam masalah cari darah ke apa kan okey. Suasana pagi di Drakun Nature Camp.
Ya. Ini jalan ke sungai di laluan. Ini akan terus ke atas lah, kiri kanan penuh campus. Jadi kita ambil jalan tengah-tengah. Ini laluan dia. Ni terus ke atas. Ini aja landscape. Ini laluan ni ke mini kolam, mini pond. Ini terus ini ke tapak 5 dan 15. Mak, terkejut mama. Oi. Woi, dalam juga air dia. Tabu-tabu je ni. Banyak. Nanti acik dabusnya nanti masuk ni. Oh, ya ke? Wait, jangan bergerak sangat. Oh, ya. Saya nak pergi sambung ke rumah sampah. Okey, boleh. Terima kasih, Dik.
ada kata takut ke? Hmm? Oh, dia dah dapat. Oh, cuma. Di sini. Besar-besar ikan dia. Okey, Assalamualaikum. Okey, dah selesai clear lepas jalan. Dah keluar dari Draco Nature Camp. Hujung bulan 7 boleh pergi, saya bagi sikit feedback lah. Kali ni tak ada buat video sangat, tak ada buat video pusing-pusing campsite apa semua sebab tapak penuh. So dari segi suasana sungai memang mantap lah. Itu tarikan kat sini ikan, banyak ikan. So kita boleh bagi makan ikan lah, ikan kelar, tengah, sebarau apa semua ada lah. Cuma ikan tu tak boleh pancing, tidak dibenarkan pancing. Bagi makan boleh. Tapak setakat ni ada dalam 20 tapak lah untuk campus. Untuk campus guna ni campus baru masuk lagi ni. Setakat ni ada dalam 20 tapak. Penuh minggu ni, memang penuh semuanya. So dari segi fasiliti buat masa ni, sebab pihak campsite dia dalam proses dia punya tengah proses naikkan tandas baru. Tandas baru tu belum siap. Jadi tandas cuma ada satu blok saja, satu blok 4 pintu. So kena ikut turn lah, kena menunggulah sikit. Tandas tu menurut pihak CEO siap dalam sama ada bulan 9 atau bulan 10 dah siap lah tandas baru. So bila dah ada tandas baru, tak adalah nak menunggu sangat. Sebab tandas yang sekarang, tandas dekat atas, dekat dengan tempat kita check in. Tandas baru tu dia tengah-tengah. Jadi kalau orang yang ambil tapak bawah tak perlu sampai naik ke atas lagi lah, dia boleh pergi tandas tengah. Tapi tandas baru tu dalam bulan 10 lah. So buat masa ni terpaksa berkongsi ramai-ramai lah tandas yang ada. Tandas dia ada 2 tandas duduk siap shower, 1 tandas cangkung siap shower, dan 1 lagi shower je. Itu dia punya facility. Api air semua 24 jam. Sungai mantap, tempat pun bersih, sentiasa toilet pun semua bersih, sentiasa dibersihkan. Dan tapak pun pekerja campsite, bila kita check out je dia akan bersihkan tapak tu semua sebelum kita check in lah. Maksudnya kita keluar, ada campus keluar, dia akan bersihkan dulu, baru dia suruh bagi kita check in. So dari segi kebersihan memang terjagalah campsite. Dan CEO pun mesra lah. Dia senang kita berbual, berbincang. So next time jumpa lagi, InsyaAllah akan booking lagi Draco ni. Nanti akan hubungilah pihak CEO, tengok bila tadi ada kosong. InsyaAllah bulan 7
Tunggu jumpa lagi, tak pasti kat mana. Assalamualaikum.